Nabi berpesan kepada kita, hidup di dalam dunia ini ada benda-benda yang menyebabkan kita ini jadi jahat, jadi tak ikut perintah agama. Apa dia? Harta. Itu kena jaga boleh. Ada ramai dah pejuang-pejuang Islam rebah di tengah jalan kerana harta. Orang mengaji ni kitab penuh rumah rebah harta. Boleh syarah habis, boleh dobik habis penuh ni kitab harta. Rebah harta. Kerana manusia ni dia tak boleh, kalau sebut harta dia jadi jahat, dia jadi tak cukup, dia jadi tamak. Pasal apa? Itu application wajib ada pada manusia. Manusia ni bukan kosong jasad dengan tulang, dia banyak app dalam. Antara app dia tamak dengan harta dunia. Lepas tu kita kena berhati-hati lah. Sebab apa? Sebab kalau bincang maulud semua baik belaka. Kalau bincang kenduri kahwin anak belakang semua elok belaka. Tapi kalau nak bagi faraid tu dia membujur lalu menitap patak, lalu dengan ha pun tebak. Kopi atas kepala, lidah atas bau, bak harta minta maaf. Semua jadi naga kacun. Nabi kata, laukan